Hai guys, kembali kita ke next episode podcast ni. So, saya Aina. Saya Melati. Saya Jeffrey. So, kita akan baca first story daripada Melati. So, story ni dia macam mau cakap pasal crush dia tapi not a good ending. It's okay. I want to hear your story. Kan? Hi, so the story is actually about my crush. One day we randomly met online and honestly he was way too handsome. Like I literally could not staring at his face the entire time. But don't get me wrong, it's not like I like him just because of his look. There are so many reasons too. Tapi it's so hard to explain. Kita cakap kau jumpa kat mana? Tinder Tak, ke? Jua match ke? Jangan fitnah dia. Tinder. Ada ke orang main Tinder? Ada Ada. Siapa? Orang nak main kata orang Tinder. Tapi memang kalau online ni memang cinta Tapi ya tu kan, kita sebab kita nampak orang daripada gambar dia profile. Betul. Nah, ya. Ya tu kan. Tengok profile Jeff pun macam catfish tu. Sekejap, mana profile Jeff? Serius lah. Mana ada gambar? IT. Yang makan dekat apa? Dekat kacani tu. Cik. Habis lah, pecah rahsia je. Okay, lepas tu and then kata there are so many cute little moments between us. Lepas tu, here's the thing though, I genuinely thought it was just a random crush. Nothing serious. I never expected to fall this deep. Aku rasa kan, mesti dia jenis cepat catch feeling. Betul. Dia macam alah badan yang sikit baik. Dia suka kan. Orang macam tu bahaya tau main dating app. Dia tak main dating app kot, dia jumpa randomly dekat online. Dah online jumpa kat mana mesti dah. Tapi memang boleh lah saing kan. Dia boleh jumpa tiba-tiba follow cari dekat IG je. Korang follow orang random boleh dekat Sebab social media? waktu zaman-zaman PKP. Sebab Tapi Melati kan PKP dah sama sangat. Tak. Tapi memang make sense je. dapat IG akaun besar macam ada 1,000 lebih tu. Korang memang patut cari je orang random. Maksud maknanya korang Tak lah. search nama je. Korang rasa nama. Tengok DP tu lawan macam gas. Weh dia serius lah. Maybe TikTok kot. TikTok kadang Melati macam Oh ya, kalau TikTok boleh lah. Sebab macam macam tu. Sebab kawan Melati pun dia macam jumpa lelaki handsome, dia check kat TikTok. Masa tu Ya. tapi Cik memang- direct. Macam hai saya nak kenal. Weh dia yang beraninya. So macam maknanya orang macam ni dia hati dia terbuka juga lah kalau kena reject. So dia macam boleh catfish dia dekat TikTok tu, tunjuk muka lawa dia. Lepas tu dia check dia lelaki. Lelaki lain. Jangan jadi macam kau tunjuk muka orang lain tapi sebenarnya kau orang lain. Sumpah tu yang tu. Dia ready dah nak kena reject. Weh guna muka dia macam biasa-biasa lah. Lepas tu dia guna ChatGPT buat muka lawa. Edit. Itu macam dah lebih-lebih. Tapi sebenarnya orang menampak tu AI kan. Ataupun dia guna Ya kalau orang apa blind dia betul-betul dia cakap Selalu weh. macam millennials, boomers. Saya tak perasan Tak ada pernah macam diorang bermain lagi weh. Diorang dah jaga anak lah. Siapa? Era tu dia kata boomers, millennials. ada je. Dia jaga anak dah sekarang. Takkanlah diorang main lagi. boomers dan millions, diorang waktu diorang bercinta, diorang langgar je tau. Jatuh-jatuh buku. Lepas tu jumpa dia kat tiba-tiba jumpa kat bus stop ke tengah duduk macam Satu lah macam orang kata kalau nak cari jodoh dekat you. Tapi macam apa pergi library langgar-langgar. Mana ada orang pergi dah sekarang. Ramai ada orang ni kot. orang pergi library nak belajar, tak bercinta pun. Dia library ni banyak foreigner. Foreigner tu. Kalau kau nak ada mix ke, boleh lah. Tiba-tiba macam, hey, excuse me, what's your name? Sorry. Sama dah macam banyak expression ni. Teman. And then here's what makes it even more confusing. We don't even text each other to flirt, not even close. We only had 2 proper conversation and both time that serious, no playfulness, no hints. Also I thought, because sometimes I look back and think, is he putting up a wall? Tapi maybe boleh je lah dia text. Kalau dia kata tadi dia text macam normal, orang macam formal lah. Apa kata one day dia flirt, dia punya personality ada tukar, dia punya personality. Jadilah macam nak try tu. Barulah lelaki tu tahu. Kalau kita macam biasa pun macam alah biasa je lah dia tanya apa khabar. Sekejap, kita lampau je.
Sabar ya. Kacip dah. Tak. Bukan tak. Dia kata dia macam suka kat lelaki ni. Tapi macam lelaki tu macam Yelah, dia kau pun teks biasa-biasa. Cubalah tanya yang luar biasa. lelaki suka. Tiba-tiba kita macam buat apa tu? Bukan lelaki suka ke perempuan caring? Jangan tengok saya. Bukan lelaki Lelaki kata ke kau dah jadi apa nama kau Melati. Jepria. Jadi kau perempuan. Sebab kau kata jangan pandang kau. Tak, maksudnya lelaki suka perempuan macam tiba-tiba. Tapi dia kot ada seketing macam lelaki suka perempuan gede-gede. Kadang-kadang kalau dia tengok ada kawan dapat apa perempuan tu macam banyak kawan lelaki sebab kekejikan dia kot. Ataupun sebab kelembutan dia ataupun keayuan dia. Tapi ada juga lelaki suka perempuan yang ramah macam tak dapat lah nak lagi. So macam nak cuba lagi. Ataupun yang lemah lembut yang pendiam. Tapi tak pernah apa kata awak tukar personality awak tu jadi yang flirting punya. Tapi kau Betul jangan tukar. Dia cerita lelaki. Tak adalah Adanya. tukar. Just macam kau something yang kau serius dan kau macam nak kenal dia. Barulah dia tahu. Ni pun kau tak cakap apa-apa, macam mana dia kau tak tahu. Cuba kalau you suka dia sangat-sangat, you ada effort lah try nak dia. Approach dia lah kalau berani lah. Approach, chat dia, call. Oi, no. Sebab dia kan online. Ataupun Call dia negara dia. Text je lah. Call tu dah lebih macam dia asal kau. Kau lah. Ataupun macam, I don't know, try lah effort. Kan kalau betul-betul nak lah. And then dia kata dia tak boleh ataupun dia kata is he actually giving me hint or dia terlalu macam bodoh tak dapat hint tu. So dia tak dapat tahu lah. Tapi orang kata lelaki dia slow sikit lah. So kau direct je lah dengan dia. Betul. Tapi dia kata dia pun macam confused juga. Dia tak tahu lelaki tu sebenarnya suka dia ke ataupun tak. Tapi kalau korang dah cuba tapi lelaki tu still macam tu, biar je lah dia. Memang dia terlalu slow kot untuk dapat hingga orang. So dia kata dia apa, but dia cakap there are so many reasons holding me back. For one, he's actually younger than me, legally fine, but still it make me second guess everything. And honestly, I don't think we're even on the same level in life, so maybe I shouldn't. But God, I still want him to notice me. I don't even know where to start. Start now. Dia kena kat online kan? Then text je lah. Start malam ni, start hari ni. Terus texting dia lah. Tak cakap, hi, what you doing? Ya, kita start untuk conversation mesti kita macam apa macam tu kan. Online je pun kalau Betul, kau dia betul. reject. Block. Reject block. Tak kenal tu. Saya tak pernah jumpa kan? Dia pernah jumpa orang online? Tak pernah. Ya. Kau suruh main Roblox Datuk ke? PKP buat apa? Ha? PKP buat apa? Main game. Game apa? Selalunya yang flick juga kat PUBG, Fire. PUBG kalau PUBG dengan main orang random kan. Awak tu. Tadi aku tengok video TikTok je. Aku tengok video TikTok je. Tapi je main Roblox tau. Ya. Roblox. Tapi Roblox jumpa orang random je. Aku tak main. Roblox Roblox ada apa? banyak budak. Yang hutan. Ya ke? Tahu tak Ha? game hutan tu? Roblox hutan yang boleh borak-borak dengan orang tu. Tak, dia belum main. Oh, Melati pun main Roblox lah. Tak, dulu. Tahun lepas. Dia sekarang main. Macam the best lagi. Dia bocah pun. So maknanya Jeff bocah. Dah boleh tukar nama Jeff. Tak apa, kita orang snap 20-20. Okay. Okay, next story. Jeff. So, tajuk Jeff. Dia tajuk yang kali ni The One Who Got Away. The one who got away. Cari lagu kan? Cari lagu apa weh? Tak tahu lagu apa tadi macam. The one who got rumah sama Sudah. Merosakkan. So I met him in the most ordinary way throughout a class project. Of all things, at first I barely noticed him. He was quiet, kept to himself, always scribbled something in a notebook. Nerd ke? Nerd juga lah. Okay. Dia suka classmate sendiri. Teruk tu. Tapi dia suka budak nerd juga. Macam aku suka budak yang dia study je dia. Tapi at least dia boleh jumpa face to face, tak online. Oh ya, tadi online. But there was something about the way he looked at the world, curious, thoughtful, that made me wanted to know him. We started talking more, first about the project, then about books, music and stupid little things. Tengok,
Orang tadi tu boleh contoh dia ni. Ya betul Maksud ada tajuk Kalau lah. yang orang tadi tu macam dia tak tahu apa dia nak buat, kau boleh tanya macam main game apa. Lepas tu macam kita try main game. Sebab tadi orang pertama kali dia baru dua proper conversation. Boleh upgrade lepas ni. Bagi tahu dia tahu. Somehow, the small conversation turned into long walks, late night message and laugh. So more than just like, I like him in a way that made my chest feel tight and my thoughts messy. But here's the thing I never told him. I don't know why. Fear, pride, maybe both. When I watched as life move forward anyway, started dating someone else. Sakitnya. Dia lah classmate. Lepas tu tahu dia suka orang lain. Tapi nasib lah lelaki kita tak tahu pun yang apa awak suka dia. Dia pun ada masalah juga ni, tak berani nak confess. Jangan tu. Classmate jangan confess. Tak apa kalau nak cuba confess je lah. Masalahnya lepas tu nak jumpa dia. Sebab belakang dia dua type kawan. Nama satu type kawan tu dia orang classmate tapi dia orang macam nampak happy couple. Sampai sekarang dia orang still couple same month. Itu kalau memang jumpa dari classmate. Lepas tu second type kawan Itu memang kita tahulah lelaki tu pun ada interest dengan kita. Tapi yang second type tu dia orang dah putus couple 3 sebulan 2 bulan je. Classmate melati. Ui, lepas tu tak classmate dah. Dah tak friend-friend dah lah. Dah dengar dengan circle tu. Okay. So sama sikit lagi. Drifted apart after that, not completely but enough that we weren't same as before. Years later, I ran into him again and it hit me all over the what if I had never said anything. We talk, caught up, share memories and for a moment. Mesti dia mencari crush balik kan. Dah lama move on, tiba datang balik. Dia jumpa balik. Lelaki tu datang balik ni? Tak, dia Kita jumpa jumpa. serempak balik. Oh, dia. Lepas tu kalau jumpa dating terjumpa pula nampak lelaki tu dengan punya partner dia. Aku macam Tapi tu jodoh ke? Selagi belum kahwin boleh je rampas. jangan dah rampas. Sorry. Tak baik tu. Jangan lain lah. Sorry. So I've talked about him a lot since then. Sometimes I wonder if I should have spoken up. Should have faced the awkward and the fear of rejection. But then I remind myself that love isn't always about having someone. It's about what they make you feel. And maybe that's okay. Maybe some love are meant to teach us not to last, but they stay with us anyway. So crush dia sama mati lah tu. Ya ke? Yelah. Nah, carilah orang baru. Tak, Apa nak mungkin cara lain janda cuma dia seseorang? skill lagi tu lah. Nak janda seseorang tu. Okay, anda tu. Ganda dia kena cerai. Anda tu Salah dia title. Better cari lelaki yang handsome ke. Tapi janganlah classmate. Tapi dia orang dah tak classmate ni. Years later. Yelah, untuk orang lain pun janganlah cari Dia classmate. macam I know for someone dah graduate serempak balik. Boleh lah. Try lah. Kita orang nampak lagi. Okay. Okay lah, make sense lah. Boleh lah. Okay. Cerita yang ketiga is setiap kali saya dapat tugasan pada ketua unit saya, mesti dia akan marah saya tanpa sebab. Padahal saya dah buat habis baik dah. Itu pun nak komplain. Tak mungkin lah ketua unit dia tu perfectionist. Dia kena faham sebab ketua ni dia kena tanggung. Macam Betul. dia betul ketua betul kita ada MT. Macam MT dia marah ketua tu pun ditekan dia paksa menekan. Itulah hidup sebagai ketua. Jangan macam cakap macam dia orang ni kan. Aina pun ketua. Aina tahu macam dia rasa kan. Yeah. Mungkin tak lah kelab apa kan. Selalu macam KKDK tak lah sangat. Mungkin kelab lain ke. Tak mention. KKDK best doh. Tapi awak jawab awak dah sehabis baik kan. Apa okey lah tu dah cuba sehabis baik tapi maybe tak hit expectation dia tu kan. Macam dia kata ni tak okey lagi macam okey lah. Terima je lah. Sebenarnya kalau kita dah join something tu mestilah kita akan tahu apa yang akan jadi kan. Ataupun maybe ada team ketua unit awak tu suka awak. Ya macam dalam drama lah pula. Sebab dia suka membuli-buli kan. So macam kan ada orang kata kalau lelaki suka membuli perempuan antara dua sebab dia suka ataupun dia memang benci kau. Tapi kalau dia benci dia dah macam teruk kan. Dia macam ejek-ejek kan. Tapi kalau ketua dia perempuan, dia punya kru tu lelaki, maksudnya memang perempuan dia benci dia lah sebenarnya. Kalau perempuan, kalau lelaki maksudnya lelaki tu suka awak. Ya, ada something yang sama tu. Macam ketua saya lah. Ketua saya. Betul? Yelah dia. Patut balik kerja. Ya, sorry tu. Sengaja. Tak tahu ke banyak lagi kerja saya ni untuk test. Saya nak cepat siapkan tugas. Tapi sebab kalau kita dah join
satu kelab tu mestilah ada banyak kerja. Kalau awak dah rasa macam awak banyak kerja, awak tak patut join pun. Awak Betul tahu- kan? Awak tahu limit awak sampai mana? So awak tak boleh salahkan ketua unit tu juga, salahkan diri juga. Saya rasa ketua unit dia baik je sebenarnya. Cuma Mesti cara dia kot salah handsome. sikit lah. Tapi Dia ni macam orang takut lah. Tapi saya rasa kalau awak rasa awak tak mampu, jangan join. Sebab alah, kalau rasa, tapi bila join kelab tu mendewasakan kita. Masalah mendewasakan kita. So, Hmm. carilah ketua awak selalu. Jangan. Tiba. Tapi at least awak dah hadap dah satu personality orang, faham tak? Ya, kalau kita keluar nanti kan kita jumpa lah macam-macam personality yang Lagi macam teruk. kalau macam dah kerja nanti yang orang ni macam ni pula yang at least kita dah one step One step closer. tiba closer kan lah Ha, tapi Melati ada ni ke? Macam pengalaman ke? Melati kan banyak dengan kelab dekat BTM ni. Macam saya satu je, KKDK. Berbini KKDK. Nanti pernah apa? Nanti pernah apa? Apa integriti bukan? Dia Apa? jangan mission. So dia ambil nombor kelab lain. Bukan kelab, dia course. Oh, dia course. Course first time tu kita ambil yang course awam tu. Lepas tu, Etik. effect Relation. elective. Lepas tu nanti apa ada buat satu kumpulan ni. Lepas tu nanti macam penolong. Tapi ada satu grup ni beberapa orang tu sampai macam dia nak bantah nanti, lepas tu dia nak report kat doktor nanti tak buat kerja. Bapak jahat siap. Lepas tu nanti nangis. Tapi macam dia macam kata Melati ni gedik lah, ni. Lepas tu dia marah Melati kata, yelah aku kan paling buat kerja. Dia macam banyak banyak ada kecam Melati. Lepas tu dah lelaki betul. Mungkin dia suka Melati. Ya, mungkin. Laki tu Ya, tadi sama-sama. Melati Tadi Melati cakap kita ambil balik ayam Melati. Dia ada girlfriend, dalam kumpulan tu girlfriend dia. Dia nak tunjuk dia pula. Okay, dia Dia power tunjuk dia dah. alpha. Acah dong, tahu lah umur 20 lebih. Masalahnya Faktor usia ni. Usia. Orang makin tua ni dia macam marah-marah. ya, lepas tu masalahnya kan dia macam berdiri cakap Melati tak buat kerja, sedangkan Melati cakap Melati penolong. Dia tak tahu ke Melati penolong, mestilah Betul, dia kan, macam Melati buat mengarah. kerja. Betul. Betul. Sebab dia kata kau ni kuat mengarah, sedangkan dia buat kerja apa je, editing video je pun. Melati yang buat skrip, Melati yang apa decide beli barang, Melati yang decide buat apa nak kena beli apa, yang hidupkan grup tu daripada diam. Itulah Bagus Dapat lah dia. Melati. dapat. Nasib lah dapat dia kesudahan dia. Good happy ending. Ya, cuma macam harap dah tak jumpa dia orang lagi lah. Apa ni? Amin balik kuat. Acak mengarut gila. Lepas tu dia orang sampai nak report Melati kat doktor. Melati gelabah sebab macam awal-awal tu macam Melati sedia, macam ramai gila bantau Melati. Faham tak? Oh. So macam Melati 1-5. tapi ketua Melati tak setuju dengan dia orang pun. Ketua Melati pun tak setuju dengan Melati. Tapi entahlah. Tapi nak report doktor pun dah habis kelas dah. Alah. Dah akhir sem dah, nak report apa? Beria je. Pergi lah report kat doktor. Sama-sama. Dia dah lepas geram dah. So hari ni dapat cerita lah. Okay guys. Jadi setakat ni saja untuk episod kali ni. Dan terima kasih. Bye. See you next week. No hate tau. Jangan lupa korang drop your story Scan QR dekat scan QR kau our poster. KKDK UTMJB. Love. Dah. Bye.